Union Square Bangi ada macam-macam makanan. Ada Japanese, ada Korean barbecue, seafood bakar, western, ice cream. Dan hari ini kami datang authentic Chinese restaurant yang ada JAKIM halal. Nama kedai BACC Seafood. Sini jual masakan Chinese dan dim sum. Makanan sedap ke tidak tu ikut tekak masing-masing. Tapi saya confirm akan datang balik. Sebab bukan sahaja harga tak mahal, makanan pun sangat cukup rasa. Yang penting servis dan environment dekat sini sangat selesa dan tip top. Sebab kami try banyak jenis makanan hari ini, saya tak dapat explain satu-satu, tapi saya boleh cakap sebagai orang Chinese, rasa makanan dia sama dengan apa yang saya suka sejak kecil. Untuk dim sum, saya suka gila pau custard ni, tapi panas tau, masa makan kena berhati-hati. Dim sum lain, inti dia semua penuh dengan isi. Kebanyakan inti udang. Memang nampak udang guys. Kaki ayam biasanya saya tak suka sangat, tapi hari ini saya makan dua sebab dia ni memang lembut sangat. Saya paling rindu ikan steam kicap macam ni, dah lama tak makan. Susah jumpa yang halal. Udang nestem dan ketam memang sangat rangup. Kulit boleh makan sekali. Saya juga recommend chicken chop with lemon. Tepung dia rangup, ayam dia cukup rasa. Makan dengan sos lemon dia lagi sedap. Begitu juga dengan sweet and sour chicken. Lauk ni special sikit. Nama dia yam basket dengan compo chicken. Yam lepas goreng dia memang sedap weh. Ikan goreng ni siap kau goreng dengan siam style. Dia sos dia masam-masam sikit. Chef kat sini memang pakar dan banyak pengalaman dalam masakan Chinese dan dim sum. Kat Union Square Bangi Avenue ada juga playground yang luas. Parking dekat sini senang dan murah. Nak datang sini waze je Bangi Avenue Food Hub at Union Square.